Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi pihak kerajaan, saya merakamkan penghargaan kepada Tan Sri Yang Di-Pertua atas penganjuran sidang khas ini untuk diadakan penerangan mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Saya juga menzahirkan penghargaan kepada semua yang hadir di dalam Dewan, terutama 39 yang berhormat yang berbahas. Segala pandangan yang bernas, tegas dan kadang-kadang kala keras adalah bukti Dewan ini memandang serius amanah hampir 10 juta pendeposit tabung haji yang menyimpan dengan impian untuk ke Baitullah. Bagi sesi penggulungan ini, saya akan menjawab isu-isu kewangan antaranya kerugian pelaburan, layanan perakanan, sukuk, pembiayaan kerajaan, urus harta jemaah sendirian berhad dan kedudukan tabung haji pada hari ini. Manakala Yang Berhormat Menteri Agama menggulung isu berkaitan tadbir urus, pelantikan lembaga pengarah, bonus, zakat, operasi haji dan pindaan Akta 535. Yang Berhormat Menteri Agama memulakan sesi penerangan dengan satu perkataan, amanah. Wang tabung haji ialah wang seorang guru, peniaga kecil, pesara, wang rakyat biasa yang disimpan untuk tujuan yang paling murni. Saya ingin menegaskan semua komitmen penuh Kerajaan Madani terhadap amanah itu. Sebelum saya menjawab perkara yang dibangkitkan, izinkan saya rumuskan persoalan pokok bagi isu ini. Kerana ada pihak yang cuba memutarbelikkan fakta dengan dakwaan tidak ada salah laku berlaku, bahawa kerugian tabung haji hanyalah akibat naik turun biasa pasaran saham atau cuba mempertikaikan langkah penyelamatan tabung haji. Pertama, RCI mendapati wujud proses pelaburan yang tidak teratur kerana manipulasi laporan kesesuaian pelaburan, amalan kreatif accounting, representasi mengelirukan dan menyembunyikan maklumat. Ini antara punca kerugian hampir 13 bilion ringgit akibat keputusan pelaburan bermasalah sebelum tahun 2018. Kedua, RCI mengesyorkan ahli politik aktif dilarang menganggotai lembaga tabung haji dan lembaga pengarah anak syarikatnya. Pengurusan tabung haji pengurusan lembaga tabung haji mesti dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik atau pelaburan yang berkaitan dengan kepentingan parti. Ketiga, tindakan terhadap pihak bertanggungjawab telah dan sedang diambil, termasuk tindakan tata tertib, laporan polis, tuntutan mahkamah serta siasatan agensi penguatkuasaan. Kerajaan tidak akan cabut tangan dan tidak akan melindungi sesiapa pun. Keempat, tindakan kerajaan melalui urus harta jemaah pada tahun 2018 telah menyelamatkan tabung haji. Aset bermasalah dan kurang berdaya maju dipindahkan kepada syarikat milik penuh kerajaan dan tidak dijual pada pihak asing. Tanpa langkah ini, agihan keuntungan 2018 dan seterusnya tidak dapat dibuat. Kelima, kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tabung haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita
menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi. Yang berhormat Paguh, Sekijang, Gombak, Santubong, Pucak Borneo, Muar, Simpang Renggam, Putrajaya, Padang Serai, Shah Alam, Port Dickson, Labuan, Merbuk membangkitkan mengenai kegagalan pelaburan Tambung Haji sebelum ini. RCI mendedahkan 14 pelaburan bermasalah. Kerugian pelaburan terpaksa ditanggung dianggarkan hampir 13 bilion ringgit, iaitu 10.2 bilion ringgit bail-out oleh kerajaan pada 2018 melalui UJSB, manakala rosut nilai sebanyak 2.6 bilion ringgit atau net loss yang ditanggung sendiri oleh tabung haji antara 2018 sehingga 2025 bagi pelaburan yang masih diuruskan. Malah lebih parah lagi, 7 daripada 14 pelaburan itu rugi 100%. Bukan sebahagian, tapi rugi sepenuhnya. Ini harga terpaksa dibayar bagi menyelamat simpanan umat Islam. Ini bukan semata isu perakaunan. Kerana penyata akaun hanya menunjukkan gejala ataupun simptom. Yang menjadi penyakit atau root cause ialah salah laku kewangan dan pelaburan. Kerugian ini tidak berlaku tiba-tiba dalam penyata akaun. Sebaliknya, keputusan pelaburan kepimpinan terdahulu. Perakaunan umpama termometer. Ia hanya tunjuk anda demam. Sembunyikan termometer tidak menyembuhkan demam anda. Yang mesti dirawat ialah penyakitnya. Pelaburan yang hilang nilai, risiko yang tidak terkawal dan proses membuat keputusan yang lemah. Izinkan saya menerangkan punca sebenar, iaitu pelaburan-pelaburan yang bermasalah itu. Yang Bapak Menteri, Menteri, sikit je. Boleh mohon senaraikan ketujuh-tujuh, sebut yang ketujuh-tujuh yang memang terus rugi langsung pada tabung haji. Terima kasih. soalan sama. Nanti saya akan senaraikan dan akan bagi secara bertulis. Senang sikit macam itu. Pertama, berhubungan pelaburan Al-Raudah di Arab Saudi. Ini merupakan kerugian terbesar dalam senarai pelaburan bermasalah melalui perjanjian pajakan 2015 sehingga 2017. Tabung haji membayar 1.4 bilion rial ataupun 1.5 bilion ringgit kepada orang tengah untuk memajak 4 buah hotel di Madinah dan Mekah bagi penginapan jemaah haji. Orang tengah tersebut sepatutnya mengendalikan keempat-empat hotel dan berjanji membayar sewa 2.49 bilion rial kepada tabung haji. Malangnya, bayaran tersebut gagal dilunaskan. Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi 1.5 bilion ringgit. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekepenting nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank, tetapi Al-Raudah gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih 1.5 bilion ringgit wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai. Al-Raudah mula tidak membayar sejak suku pertama 2019. Nota janji disandarkan tidak dipenuhi dan tabung haji terpaksa menanggung kerugian dan pelaburan rosut nilai sepenuhnya berjumlah 1.86 bilion ringgit pada 2024. Itu antara satu pada yang 7 tu.
Muhammad Menteri, boleh jelaskan, bila kita baca ni tak masuk akal lah dengan tindakan 1.5 bilion ini upfront janji sekadar individu, itu memang tidak masuk akal. Cuma dalam konteks ini saya nak mendapat penjelasan. Dalam tempoh ini adakah hotel-hotel keempat-empat ini digunakan untuk menempatkan jemaah-jemaah haji kita? Kalau digunakan, di manakah tentunya tabung haji bayar kepada pengurusan keempat-empat hotel ini? Adakah itu berlaku ataupun memang keadaannya hotel ini kosong atau bagaimana sebenarnya yang sedang berlaku di bawah sana? Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, ya, sebenarnya tabung haji membayar 1.55 bilion ringgit untuk pihak yang ketiga itu menyediakan tempat untuk jemaah haji kita, tapi tidak disediakan. Dan bila musim haji dah habis, hotel-hotel tersebut mungkin dapat disewakan untuk pulangan selebihnya. Kerana itulah pulangan yang untuk masa-masa sebetulnya pun tak dapat diterimakan. Apa yang ada di dalam tangan tabung haji hanyalah nota promissory yang ada. Tapi sedikit pun tak sampai kepada kita. Ini urus niaga yang terang-terang cacat sejak awal, berat sebelah dan gagal melindungi kepentingan umat Islam Malaysia. Persoalan yang mesti disiasat ialah kepentingan siapa yang dilindungi, siapa yang mendapat manfaat urus niaga ini. Apakah panel pelaburan institusi utama umat Islam negara ini sebegitu dangkal membuat penilaian melainkan ada agenda atau kepentingan tertentu. Perkara ini perlu disiasat segera oleh pihak berkuasa. Kedua, pembelian Putrajaya Perdana. Pada Disember 2014, TH membayar 193.3 juta ringgit kepada Cendana Destiny Sdn Bhd bagi 30% ekuiti dalam Putrajaya Perdana yang dinyah senarai daripada Bursa Malaysia sejak 2010. Pembelian ini berpegang kepada dua janji, iaitu syarikat itu disenaraikan semula dalam 1 tahun dan mencapai keuntungan 86 juta ringgit pada 2015. Malangnya, dua-dua janji tersebut gagal dicapai. Dan RCM merekodkan pengerusi tabung haji ketika itu turut menyandang jawatan pengerusi Putrajaya Perdana. Pada asalnya, bahagian penyelidikan tabung haji tidak bersetuju dengan cadangan penilaian pegangan 30% pada 206 juta ringgit dan menilai pegangan sekitar 124 sehingga 155 juta ringgit. Namun akhirnya, ia diluluskan ialah sebanyak 193.5 juta ringgit, lebih tinggi daripada apa yang dinilaikan. Tiada justifikasi bertulis bagi peningkatan nilai mahupun bagi peningkatan pegangan daripada 25% kepada 30%. Due diligence pula hanya dibuat selepas semua kelulusan diperoleh dan ia tidak dibentangkan kepada panel pelaburan mahupun lembaga pengarah sebelum perjanjian ditandatangani. Satu fakta yang tidak pernah didedahkan kepada pembuat keputusan ialah penjual memperoleh keseluruhan pegangan ekuiti syarikat dengan harga 260 juta ringgit pada tahun 2012 untuk 100% atau 78 juta ringgit sekiranya dikira 30%. 2 tahun kemudian, tabung haji membayar dengan penilaian 193.5 juta ringgit, iaitu peningkatan 3 kali ganda daripada nilai 2012. Muhammad Menteri, boleh saya tanya siapa pemilik Cendana Destiny ini? Kerana dalam satu laporan berkaitan dengan kes SLC International, pertukaran pemilikan ini berlaku pada 13 April 2015. Sebelum itu dalam kes mahkamah tersebut dikatakan bahawa pihak yang berkuasa ke atas Putrajaya Perdana ini adalah Jolo. Jadi saya nak minta penjelasan sebenarnya siapakah pemilik Cendana pada waktu itu dan bagaimana
ataupun apakah yang mendorong keputusan untuk membeli Putrajaya Perdana ni dengan cendana? Terima kasih. Saya akan sampai bahagian tu. Apabila dua janji yang telah gagal ditunaikan, tabung haji pada Mac 2018 terpaksa melaksanakan option jual berjumlah 210.7 juta ringgit kepada yang penjualnya. Penjualnya telah dituntut untuk mengambil balik saham itu. Namun, penjual tidak membayar walaupun option itu masih ada. Setakat tahun kewangan 2024, pelaburan ini susut nilai sepenuhnya berjumlah 193.5 juta ringgit. Ini nombor 2 daripada yang 7 tadi. TH sedang membuat tuntutan di mahkamah dan writ telah difailkan. Injaksi Mareva iaitu perintah pembukaan aset telah diperoleh. Mediasi yang diarahkan mahkamah diketepikan pada 11 Ogos 2026 iaitu hari ini. Ditetapkan pada 11 Ogos pada hari ini. Pembicaraan ditetapkan pada 23 Jun 2027. Perhubungan kaitan Putrajaya Perdana dengan Jolo yang dibangkitkan oleh YB Mua dan Putrajaya dan Port Dickson, saya ingin jelaskan berdasarkan 2 rekod, iaitu prosiding mahkamah dalam kes SRC International yang telah tamat di Mahkamah Persekutuan pada 2022 dan penilaian fakta terhad yang dijalankan pada 2023. Menurut keterangan bersumpah Datuk Rosman Abdullah, pengarah Putrajaya Perdana, SRC International telah menyalurkan 170 juta ringgit kepada anak syarikat Putrajaya Perdana dalam 3 peringkat antara Julai dan Ogos 2024. Keterangan beliau, sebagaimana direkodkan di mahkamah, selagi jualan syarikat itu oleh UBG sebelum selesai dan ia hanya selesai pada 13 April 2019, Putrajaya Perdana terus berada di bawah kawalan Jolo melalui UBG. Beliau sendiri pada masa itu tidak mempunyai kata putus dalam pengurusan syarikat. Oleh itu, saya ingin jelaskan ini bahawa mahkamah tidak membuat sebarang penemuan mengenai pemilikan ini dan ia kekal sebagai keterangan bersumpah dalam rekod. Kalau kita teliti betul-betul kronologi tarikh perkara ini, panel pelaburan luluskan pada 24 Julai 2014, lembaga pada 25 Ogos, menteri pada 27 Ogos dan perjanjian jual beli ditandatangani pada 3 Disember 2014. Setiap proses kelulusan dan perjanjian jatuh dalam tempoh dinyatakan keterangan tersebut. Satu lagi, berdasarkan rekod penilaian fakta tahun 2023, didapati pada tarikh 24 Julai 2014 juga, panel pelaburan tabung haji telah meminta supaya identiti pemegang saham muktamad penjual dikenal pasti oleh pihak pengurusan. Namun, penilaian tersebut tidak direkodkan sebarang jawapan daripada pihak pengurusan dan jual beli tetap diteruskan. Berdasarkan rekod keterangan bersumpah, ketika Putrajaya Perdana berada di bawah kawalan Jolo, ketika itulah panel pelaburan, lembaga dan menteri meluluskan pembelian serta perjanjian jual beli ditandatangani. Ketiga, projek kapal offshore petrol vessel bagi agensi penguatkuasa maritime Malaysia melibatkan tabung haji Heavy Engineering THHE, iaitu syarikat bersekutu tabung haji yang turut muncul dalam RCI melalui rosot nilai yang tidak direkodkan. Pada 19 Januari 2017, kerajaan telah menganugerahkan kontrak bernilai 8.9 juta ringgit kepada THHE Destiny Sdn Bhd, sebuah usahamawama antara THHE Fabricator Sdn Bhd, anak syarikat penuh THHE yang memegang 49% dan Destiny Shipbuilding Engineering Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Destiny Armada Sdn Bhd yang memegang 51%.
Apa yang berlaku sebenarnya, usaha sama tersebut menyerahkan keseluruhan kerja pembinaan secara subkontrak kepada anak syarikat Destiny. Pihak TCC hanya menerima surat lantikan khidmat nasihat. Manakala sejak mula pembinaan sebenar projek itu ialah oleh pihak Destiny. Audit forensik ke atas projek ini mengenal pasti ada ketidakanturan dana 48.1 juta ringgit dan potensi ketidakaturan lanjutan 195 juta ringgit yang masih disiasat. Contohnya, 31.6 juta ringgit kontrak yang diterima telah dialihkan kepada syarikat induk subkontraktor. Iaitu jelas bercanggah dengan aturan yang dipersetujui. Laporan forensik turut menyatakan seorang bekas pengarah Destiny Berhad menerima 1 juta ringgit melalui syarikat berkenaan. Akhirnya, 1 daripada 3 kapal disiapkan. Sepatutnya ketiga-tiga kapal siap dalam tempoh 42 bulan, iaitu sekitar pertengahan 2020. Kapal pertama hanya diserahkan pada 2 Januari 2024, iaitu 3,5 tahun lewat. Kapal kedua dan ketiga ditamatkan atas persetujuan bersama berkuat kuasa 31 Disember 2024. Kos untuk menyiapkan kapal-kapal itu dianggarkan menelan kos tambahan 310 juta ringgit, iaitu 40% melebihi kos asal atas perbandingan sama bagi 3 buah kapal. Kelemahan tadbir urus pelaburan antara TH dan Destiny bukan sahaja merugikan, malah kerajaan juga terpaksa menanggung kos tambahan untuk menyiapkan baki 2 unit OPV tersebut. Keempat, penjualan ladang PT TH Indo Plantations di Riau, Indonesia. Urus niaga ini menunjukkan salah urus yang terang-terangan paling mudah difahami. Tabung Haji menjual 95% ekuiti ladang pada harga anggaran 910 juta US dollar atau 2.8 bilion ringgit. Sebagaimana RCI mengatakan dalam laporan mereka. Kemudian, satu demi satu syarat dilonggarkan untuk kepentingan pembeli. Harga diturunkan sebanyak 100 juta ringgit, dollars atau kira-kira 310 juta ringgit. Saham diserahkan sebelum bayaran penuh diterima. Dan apabila pembeli gagal menjelaskan obligasinya, tabung haji pula mendahulukan 178.6 juta ataupun 540 juta ringgit yang sepatutnya ditanggung oleh pembeli. Manakala maknanya di sini penjual yang membiayai pembelinya sendiri. Ini tahap salah urus yang sangat melampau yang membelakangi kepentingan tabung haji dan umat Islam. Ini suatu yang menarik saya duk baca. Saya cuba fahamkan yang berkaitan dengan 178.6 juta US dollar ini. Apakah tujuan sebenarnya dalam konteks ini? Apakah tujuan wang itu disalurkan untuk kegunaan pembiayaan apa? Because dalam RCI dia tak jelas. Mungkin pihak kementerian ada penjelasan yang lebih mendalam. Saya difahamkan yang dana yang disalurkan oleh tabung haji kepada syarikat PTTH Indo Plantations itu digunakan untuk membayar hutang syarikat itu. Ya. Laporan polis telah dibuat dan tabung haji sendiri mengeluarkan kertas pertuduhan tata tertib kepada 4 pegawai pada Mei 2020 berhubungan dengan penjualan ini. Sebagaimana direkodkan dalam RCI. Siasatan forensik dalaman dan luaran dijalankan dan siasatan masih diteruskan. Kelima, True Rich. Satu lagi yang Muhammad. Jadi harga yang tabung haji dapat, dia dapat balik 178 ataupun itu on top daripada tolak daripada yang sepatut dapat. 178 ni adakah tabung haji dapat balik?
Yang sepatutnya bila dia jual 95% tu dia dapat 910 juta US dollar. Lepas tu dia bagi pinjam lagi 178.6. Bau tahun lalu saya rasa baru dibayar balik 178.6. Tapi masalahnya sebenarnya macam mana you bagi pinjam orang yang membeli syarikat tu? Itu bukan tanggungan tabung haji. Kelima, True Rich Resources, iaitu usaha ladang sawit di Kalimantan. Pelaburan tabung haji berjumlah 364.31 juta ringgit telah rosut nilai sepenuhnya. Selaras dengan penyata kewangan beraudit. Ketidakaturan bermula pada peringkat paling asas, iaitu tanah itu sendiri. Objektif usaha sama ialah memilihkan ladang sehingga 200,000 hektar. Tapi akhirnya yang diperolehi hanya 40,880 hektar. RCI melaporkan dakwaan laporan kesesuaian tanah dimanipulasikan untuk mewajarkan potensi tanah tersebut. Sehingga True Rich membeli ladang berkenaan pada nilai 58 juta US dollar atau 200 juta ringgit. Betapa seriusnya perkara ini adalah apabila laporan polis ketidakaturan pemolehan telah dibuat oleh seorang anggota lembaga pengarah sendiri pada 13 Disember 2018. Pelupusan anak-anak syarikat True Rich telah diluluskan pada 22 Disember 2020 dan syarikat ini kini dalam proses pelupusan. Berdasarkan 5 contoh kes ini, sudah terang lagi bersuluh akan punca kegagalan pelaburan tabung haji. Kalau bayaran upfront tanpa cakaran, syarikat yang gagal tanpa jaminan, saham diserah sebelum wang diterima dan dana projek dialihkan, ia bukan boleh dianggap nasib malang pelaburan. Ini jelas dan nyata kegagalan banyak peringkat. Corak urus niaga ini berulang. Emerald, Wellspring, Putrajaya Perdana ialah 3 pelaburan minoriti sebelum penyaraian dengan struktur urus niaga yang sama. Syarikat penyaraian, syarat penguntungan dan option jual sebagai kawalan risiko. Akhirnya, ketiga-tiga gagal tersenarai. Ketiga-tiganya apabila option jual dilaksanakan, pihak lawan tidak membuat bayaran. Penilaian fakta terhad 2023 pula merekodkan corak yang sama pada peringkat proses. Sebanyak 4 pelaburan tidak melalui due diligence yang diperlukan dan saranan Jabatan Pengurusan Risiko tidak ditangani dengan sewajarnya. Mohon Menteri, sedikit lagi berkaitan dengan True Rich tadi. Dalam laporan RCI, dikata terdapat baki pinjaman True Rich kepada Maybank berjumlah 179 juta USD. Apa status pinjaman ini dan adakah tabung haji kena bayar balik pinjaman yang disebut ini? Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, tabung haji telah menyalurkan wang tersebut kepada True Rich. True Rich menggunakan wang tersebut untuk membayar balik Maybank dan selepas beberapa tahun baru True Rich membayar balik kepada tabung haji. Ya. Yang Muhammad. Sini. Ya, True Rich, Al-Rauda, Al-Farida, TH Plantations, TH Properties, Alam Maritim, TH Marine, semua ni. Kita tahu gagal kalau tidak semua dan sepenuhnya, kebanyakan dan sebahagian besarnya. Dan di situ jelas seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, terang lagi bersuluh, dia ada kegagalan fiduciary duties daripada kepimpinan kanan lah, dan juga investment board tak buat kerja atau kerja dia sengaja tak buat, tak tahulah. Wrongdoing memang terang lah. Tapi apa yang menakutkan adalah kita dah bincang panjang lebar tentang tiadanya regulatory body yang dipertanggungjawabkan. Tak ada SC, tak ada bursa yang menjadi regulatory body atau regulatory agency ke atas tabung haji sekarang. Apa yang ada kepada kita sekarang, apakah provisions, legal provisions, regulatory bodies yang boleh dikerah atau boleh disangkutkan kepada tabung haji untuk mengelak semua ini
berlaku berulang-ulang. Sebab orang tetap pendeposit tetap akan terus mendeposit. Tetapi pelaburan tetap kena terus. Jadi apakah adanya kepada kita sekarang yang kita boleh elak ulangnya ke semua ini? Terima kasih, Ya Muhammad. Ipoh Timur. Kalau kita tengok daripada sambutan apa yang kita akan buat melalui cadangan yang buat RCI, ini akan disambut oleh Menteri Agama. Dan kita akan meneruskan apa yang dicadangkan oleh RCI untuk menubuhkan Kawasli yang lebih baik di masa depan. Yang Buat Berhormat masa sekarang, Menteri Pucak Borneo ingin penjelasan sikit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana saya meneliti satu persatu penerangan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri tadi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan dan Kerajaan kerana berani memberi penjelasan kepada rakyat Malaysia dengan cukup teliti. Tapi jika kita melihat pattern untuk 7 pelaburan yang dibuat itu, modus operandi adalah hampir sama. Caranya hampir sama, ada kaitan dan pautan di antara satu dengan yang lain. Jadi soalan yang saya nak utarakan, adakah satu mastermind ataupun dalang di dalam syarikat ini, tabung haji ini, yang dikenal pasti? Sebab kalau 1-2 syarikat yang dilaburkan ada masalah, that one is very common in corporate world. But kalau dah berterusan sehingga ke-7, itu adalah satu rompakan yang telah direncana dengan teliti, profesional. Dan saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian ataupun kerajaan Malaysia telah mengenal pasti mastermind dalam masalah ini? Mungkin saya jawab macam ni lah kan, Pucak Borneo. Bagaimana keadaan sebegini boleh berlaku bertahun lamanya? RCI meletak jawapannya kepada susunan lembaga pengarah itu sendiri. 3 anggota lembaga pengarah adalah ahli politik aktif dan mengaitkan tekanan politik dalam membuat keputusan yang merosakkan. Hibah dikekalkan tinggi selepas tahun 2014 walaupun tidak mampu ditanggungkan, dan tekanan politik menghadapi pilihan raya juga mendorong kepada keputusan yang menjadi punca utama krisis kewangan LTH. Asas dasar ini, RCI mengesyorkan larangan atas ahli politik aktif dalam lembaga. Saya ada banyak lagi contoh-contoh apa yang tidak ketepatuhan. Ada juga tomohan yang mengatakan macam mana di mana kerugian tabung haji akibat kejatuhan pasaran saham. Tapi kalau kita melihat kekukuhan pasaran saham yang mencapai tahap paling tinggi dalam tempoh yang sama, dan kejatuhan dalam tahun 2018 hanya 6%. Tapi kekurangan dalam pasaran saham pegangan tabung haji telah jatuh lebih dahsyat lagi daripada apa yang dikenakan. Ya, jadi ini bukan masalah kejatuhan nilai saham pasaran. Ini adalah pelaburan yang tidak dibuat dengan cara yang baik. Yang Muhammad, just on top of that, itulah sebabnya on the back of apa yang Puncak Borneo sebut tadi, dia ada 2 benda. Satu, dia adalah satu financial product. Tabung haji is a financial product lah for all intents and purposes, dengan izin. Dia tambah pula dengan elemen pelaburan itu. Dan pelaburan itulah yang senang untuk orang nak buat hal lah. Dan yang buat hal sebelum ni dah untung besar-besar, sama dia as a conglomerate, as a group menyakau ke. Dia 2 benda yang berasingan, yang dua-dua benda menjadi masalah. Khususnya in terms of yang tak ada regulatory body untuk oversee the investment part. So ada apa-apa yang dilakukan sekarang juga untuk kita mengelak benda berlaku lagi? Saya rasa perubahan pengurusan dan lembaga pengarah tabung haji telah banyak menolong untuk memperketatkan kawalan kepada tabung haji. Dan kita telah melihat yang daripada pencapaian tabung haji selepas 2018 dan selepas dia terpaksa susut nilai 2.6 bilion yang masih pegang pada tabung haji, dia masih ada peluang untuk memberi hibah. Dan hibahnya meningkat tiap-tiap tahun. Ini contoh ya
yang telah dibuat kerana pertukaran yang telah diadakan dalam tabung haji. Kita juga ambil maklum yang seperti apa yang dicadangkan dalam RCI, declaration untuk hibah hanya sekarang dibuat setelah penyata kewangan diaudit. Semasa dulu dibuat secara pro forma saja. Jadi kerisauan yang ada apa-apa isu yang sebelumnya telah dipantau dengan penambahbaikan yang diadakan sekarang. Jadi saya tak ada masa dah sekarang. Sikit dia tentang pelaburan ini. Adakah peranan panel pelaburan yang wujud di tabung haji itu buat semakan ataupun cadangan balas ataupun sekadar bersetuju saja, dan boleh tak apakah tindakan kepada panel pelaburan ini sekiranya kita dapati bahawa benda ini memang menjahanamkan ekonomi pelabur-pelabur ataupun pendeposit yang bukannya kaya yang ada dalam tabung haji. Seperti saya ceritakan dengan contoh-contoh saya terangkan tadi kan, walaupun panel pelaburan mungkin ada peranan sedikit, tapi kadang-kadang pengurusan tidak memenuhi tata kelola yang baik. Walaupun diminta tak diberikan. Tapi juga bila diterangkan juga risiko balancing yang dibuat mungkin tidak baik dalam prosesnya. Kerana itulah antara cadangan RCI ialah memastikan mereka yang dilantik dalam panel pelaburan, mereka dilantik dalam lembaga pengarah tabung haji harus mereka yang ada keupayaan dan kepakaran dalam segmen-segmen macam itu. Dan ini akan diterangkan juga oleh Menteri Agama dalam penambahbaikan melalui penambahbaikan Akta 535 nanti. Okey. Saya ingat Menteri teruskan sebelum mengambil soalan-soalan, teruskan. Saya teruskan. Saya ada beberapa lagi nak terangkan sebelum saya berkanjak kepada isu sukuk yang nak diterangkan. Satu, kerana banyak yang diceritakan pasal isu perakaunan tabung haji. Ya, seperti yang banyak diceritakan tadi. Ya, masalahnya kerana dia menggunakan net realizable asset value sebagai satu basis. Tapi seperti yang ada yang ditanya oleh ahli-ahli parlimen tadi, sebenarnya net realizable value yang digunakan menggunakan pendekatan di mana pengurusan yang menetapkan harga yang dibuatkan. Dan hanya segelintir daripada aset-asetnya mempunyai sandaran penilaian independen yang dibuat. Kerana itu kita menampak yang aset itu dah dinaikkan value untuk memastikan yang dalam akaun pro forma nampak macam dia ada untung. Bila dia nampak ada untung, dia boleh memberi hibah. Tapi sebenarnya seperti apa yang kita tunjukkan tadi, tiap-tiap tahun daripada 2014 sampai 2017, ya, tabung haji rugi. Ya, kerana penipuan yang dibuatkan macam itu dan declaration yang hibah dibuat, kelompongan yang ada di dalam tabung haji mencapai tahap di mana untuk menyelamatkan tabung haji, kerajaan terpaksa menggunakan proses di mana 10.2 bilion ringgit diberikan melalui penyelamatan melalui sukuk yang diterbitkan. Ini satu benda yang penting, saya harap semua orang faham. Ya. Untuk menyelamatkan tabung haji, sebenarnya kita mengambil aset-aset yang tak ada daya saing dalam tabung haji. Kita melihat aset-aset yang ada kerugian dalam tabung haji. Jadi ke depan, dia tak ada peluang untuk menjana untuk tabung haji. Jadi kerajaan mengambil dan memindahkan aset-aset itu daripada tabung haji kepada UGSB. Harga aset yang dipindahkan sebenarnya hanya dalam lingkungan 9.6 bilion ringgit. Tapi bila dipindahkan, kerajaan membayar 19.7 bilion ringgit. Ya, 8 bilion ringgit. Ya. Bermakna tabung haji mendapat lebihan 10.2 bilion ringgit. Ya, saya tak tahulah. Kalau saya beli aset, saya tak beli aset lebih tinggi pada apa harga sebenar. Tapi kita terpaksa menyelamat tabung haji. Kalau kita tak menyelamat tabung haji, tak ada
peluang untuk tabung haji mendapat hibah bertahun-tahun ke depan. Kalau kita tak selamatkan tabung haji, ya, nilai wang pendeposit dalam tabung haji susut. Ya, kalau saya letak RM1, mungkin saya dapat 5%, 6%, 8%. Yang itu bukan matlamat tasyun haji. Tapi kerana kerajaan ni ada pemberdayaan yang mengikut akta, dia tolong menyelamatkan tabung haji seperti apa yang diterangkan dalam RCI. Dan dalam RCI juga diterangkan dengan jelas, walaupun ada 4 cadangan yang diberikan, hanya melalui sukuk itulah dia dapat menampai matlamat yang ditetapkan. 3 yang lain itu tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan. Ya, jadi sukuk tu sebenarnya telah digunakan sebagai alat untuk menyelamat tabung haji. Ya. Menteri, nak minta penjelasan sikit. Tadi dikatakan 9.7 bilion aset telah dipindahkan kepada UJSB. Boleh tak saya minta penjelasan, adakah aset sekarang masih duduk dalam UJSB dan tidak dijual kepada mana-mana pihak ketiga? Kerana sampai hari ini pun ada ahli dewan yang katakan aset telah dipindahkan dijual kepada golongan bukan Islam. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri Keuangan. Seperti apa yang dimulakan masa pembentangan oleh Menteri Agama tadi kan, kita telah menerangkan yang kita tidak menjual aset-aset tabung haji kepada siapa-siapa kat luar. Kita memegang dan cuba memolehkan. Jadi kalau aset dia saham, kita memegang saham. Ya. Kalau aset ni macam peladangan, kita improve the operation of the peladangan agar hasilnya lebih. Dan seperti kita nampak bila kita menstrukturkan semula sukuk satu, ya, kita pulangkan juga aset tu kepada tabung haji. Tapi kita pulangkan, ya, selepas kita memulihkan syarikat tersebut. Kita tak bagi balik aset yang tak elok kepada tabung haji. YB Pasir Gudang bertanya. Yang Berhormat Menteri, daripada penjelasan Yang Berhormat Menteri sebut tadi tentang sukuk, ini bermakna sukuk jaminan yang dipegang oleh tabung haji sebanyak 27.5 bilion ringgit itu atas angin aja lah. Maknanya tidak ada pulangan sama ada cash tiap-tiap tahun ke macam mana ke? Jadi sampai bila ini tangguh ni? Sedangkan harta aset tabung haji dah berpindah ke UJSB. Jadi tak adil tu. Yang Berhormat Pasir Gudang, sebelum kita buat tomahan macam tu, kita kena faham struktur sukuk yang diadakan. Sukuk yang diterbitkan pada tahun 2018 ialah zero coupon bond. Jadi pulangannya dapat di penghujung tarikh matang sukuk tu. Dan pulangan yang diberikan dikira dan dimasukkan. Kerana masa tu kan kita bagi sukuk yang diterbitkan 19.6 bilion kalau lebih kurang macam tu kan. Tapi nilai sukuk bila matang ialah 27 bilion. Perbezaan lebih kurang 8 bilion tu ialah pulangan kepada tabung haji. Ya? Kerana ada pulangan macam tu, jadi tabung haji dapat pulangan untuk menanggung hibah tiap-tiap tahun. Dan pulangan kita berikan, sukuk satu lebih kurang 4.05%, yang sukuk kedua 4.1%. Ia lebih tinggi dari nilai hibah yang kita berikan. Dan lebih tinggi daripada bila orang membeli MGS yang diterbitkan oleh kerajaan, kerana kita nak memastikan pulangan untuk cabang haji itu cukup dan lebih baik daripada apa yang diberikan. Kalau kita tengok recommendation daripada RCI, sekejap. Recommendation daripada RCI pun kata lebih baik kalau pulangan tu boleh diberi bukan dari segi zero coupon bond. Boleh tak ditukarkan kepada cash payment. Bila kita structure balik semula hibah sukuk 1 kepada sukuk 3, kita menukarkannya daripada zero coupon bond kepada kupon yang dibayar tiap-tiap tahun. Ya, pulangannya 3.86% lebih tinggi pada pulangan government securities, lebih kurang 3.6%. Dan tiap-tiap tahun tabung haji untuk sukuk ketiga akan mendapat lebih kurang
440 juta ringgit pulangan daripada sukuk 3. Ya. Ini pulangan untuk tabung haji. Saya ambil maklum yang ada cadangan dan dimasukkan dalam kelulusan kementerian pada tahun 2019 untuk provision 1.73 bilion dibuat untuk melangsaikan sukuk yang ada. Kita pun sedia maklum bila dibuat masuk tahun selepasnya kita masuk zaman Covid. Masa zaman Covid pendekatan kajian adalah untuk kelangsungan hidup rakyat. Yang tu yang paling penting. Jadi kita tak buat masa tahun tu. Ya. Masa selepasnya kita ada kekangan yang besar kerana kita terpaksa membayar hutang 1MDB. Tahun 2022 Kementerian Kewangan terpaksa membayar 13 bilion ringgit. Yang tu hutang yang harus dilangsaikan. Kita menggunakan macam tu. Jadi untuk sukuk ni bila ada kewangan yang kita ada dalam kajian, kita akan memberi early redemption untuk sukuk yang akan dibuat. Sedikit dan itu aja, jaminan YB, daripada kita buat daripada kajian bila ada ruang daripada kajian. Tapi seperti yang kita buat dalam penstrukturan semula sukuk nombor 1, kita telah tukar daripada zero coupon bond kepada kupon yang dibayar tiap-tiap tahun. Jadi ada pulangan tunai kepada tabungan haji tiap-tiap tahun. Ya, YB. Kekhawatiran saya ini tentang komitmen kerajaan Madani ini untuk melunaskan berkaitan sukuk ini. Saya merujuk, YB boleh merujuk muka surat 128 laporan RCI itu, di mana Suruhanjaya Siasatan Diraja disebut situ. Suruhanjaya khawatir sekiranya kerajaan tidak dapat memenuhi komitmen jaminan tersebut, lembaga tabung haji sekali lagi akan terdedah kepada risiko pembayaran ingkar, default payment. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata dalam laporan RCI itu. Yang ini saya minta penjelasan daripada kerajaan. Yang Berhormat Pasir Gudang, kerajaan tidak pernah tak menjelaskan hutang yang dibuat oleh kerajaan. MGS yang diterbitkan, treasury bills yang dibuat, selalu dibayar kerajaan. Dan seperti apa yang diadakan dalam Akta Tabung Haji, bila ada kekurangan, kerajaan akan step in. Ya, seperti apa yang kita buat dalam tahun 2018. Jadi saya rasa tak ada isu yang berbangkit tentang kebolehan kerajaan untuk memikul tanggungan ini. Tapi kita kena ingat ya, kita kena ingat yang kerajaan telah masuk bail out tabung haji 10.2 bilion ringgit. Kita bail out. Ya, tu tak ada siapa yang boleh menafikan. Kalau kita tak bail out, masalah lebih besar akan berada dalam negara ini. Dan kerajaan menunaikan tanggungjawabnya seperti apa yang diperuntukkan dalam Akta Tabung Haji. Dan seperti saya katakan juga, dalam setiap pinjaman yang dibuat oleh kerajaan sentiasa memenuhi syarat yang diberikan. Jadi janganlah buat tumahan kata kita tak akan buat. Kita seterusnya selalu membayar dan akan terus membayar. Itu jaminan daripada kerajaan. Jadi ada juga beberapa soalan lain. Saya minta 5 minit kalau saya bagi habiskan. Ada yang tanya, saya dah terangkan tadi yang kalau kita melihat dari segi pelaburan ada banyak masalah. Ya. Apa yang kita kena buat ialah memastikan forensik yang dah siap, kita memberinya kepada pihak berkuasa untuk meneruskan siasatan untuk tindakan selanjutnya dibuat. Forensik yang belum habis dibuat akan terus dibuat sampai habis. Dan kita akan memastikan tindakan susulan akan dibuat untuk memastikan isu ini tidak akan berulang. Mohd Menteri, ya. Adakah kerajaan akan menubuhkan multi-agency task force supaya kita tidak bergerak dalam silo? Kejayaan siasatan dan pendakwaan 1MDB adalah apabila multi-agency task force ini bergerak bersama. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan satu kedua agensi,
khususnya Yang Berhormat Menteri, bila sudah terlalu dekat dengan pilihan raya, kerisauan saya, kadang-kadang bila dah dekat pilihan raya, it may be some hesitance. Tetapi bila multi-agency task force melibatkan banyak pihak, mereka turut akan semak imbang di antara satu sama yang lain supaya tindakan susulan yang tegas dan pantas boleh dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar atas cadangan itu. Seperti juga cadangan Yang Berhormat Putrajaya ya, untuk agensi yang super agensi untuk mengawal selia, kerajaan akan menimbang proses ni untuk menambahbaikkan. Kita tak nak isu ni berulang. Jadi cadangan-cadangan yang bernas kita akan ambil dan melihat cara yang terbaik untuk buatnya. Tapi apa yang kita buat dan kita dapat daripada RCI sekarang telah jelas. Bila ada apa-apa ketidakpatuhan, kelanggaran, kita harus meneruskan siasatan sampai habis. Dan siapa yang bertanggungjawab, kita kena mengambil tindakannya sepatutnya. Kedua, kita harus juga melihat penambahbaikan proses dalam kawal selia kita. Seperti itulah Menteri Agama akan ceritakan apa yang kita akan buat dan yang menyambut laporan daripada RCI untuk penambahbaikan Akta 535 untuk menambah baik kawal selia kepada tabung haji. Jadi mungkin ada beberapa perkara yang saya nak terangkan lagi lah. Kalau kita tengok dari segi dasar, bila kita nampak isu-isu ini berlarutan, kerajaan kena tegas untuk mengambil tindakan yang sepatutnya. Dan kerajaan telah mengambil tindakan yang dah ada. Tadi Sekijang ada bertanya tentang apa terjadi tentang LHDN. Dan hari Jumaat lalu, LHDN juga telah membuat siasatan berkenaan unexplained wealth, di mana beberapa individu termasuk mantan pengerusi dan mantan pengarah urusan dan beberapa anggota pengurusan kanan tabung haji telah diminta untuk membuat laporan macam mana mereka dapat amass kekayaan yang begitu banyak sekali. Ini proses yang dijalankan sebiasanya bila kita nampak ada perbezaan dengan kebolehan seorang itu menjana kewangan dan apa yang dia ada dalam pegangannya. Saya percaya LHDN akan terus membuat proses macam ini dan sampai akhir tindakan yang dibuatkan. Dan saya pasti juga laporan-laporan polis dan laporan SPRM yang telah dimasukkan akan disiasat sampai habis. Pak Menteri, sikit berkaitan dengan laporan ini. Saya sebut tadi, kalau dalam laporan RCI ini sebut kreatif dalam amalan perakaunan atau creative accounting. Tapi kalau kita tengok substance of apa yang berlaku ini, kalau tanya saya lah sebagai seorang dalam bidang perakaunan, dia lebih pada fraudulent financial reporting. Jadi bagaimana kerajaan nak disentangle bila Suruhanjaya kata ini creative accounting, sedangkan substance-nya lebih pada fraudulent financial reporting. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mak Putrajaya. Seperti kita berbincang panjang lebar tadi. Kalau kita tengok dari segi forensiknya kita akan habis sampai hujung. Dan siasatan yang sepatutnya dibuat daripada forensic report seperti dicadangkan oleh RCI akan diteruskan sampai kita habis. Dan untuk ke depan, kita nak akan buat penambahbaikan berdasarkan laporan yang ada daripada RCI. Ini termasuk penambahbaikan Akta 535 yang akan dibentangkan oleh Menteri Agama. Jadi mungkin saya akhiri dengan beberapa perkara lah. Saya nak tegaskan 3 ikrar Kerajaan Madani terhadap 10 juta pendeposit tabung haji. Pertama, kebenaran terus didedahkan. Kerajaan telah menzahirkan laporan RCI untuk bacaan umum dan pembatangan di Parlimen dan tidak berselindung apa-apa walaupun ada angka yang menyakitkan. Kedua, accountability ditegakkan tanpa pilih kasih. Seperti mana titah ke bawah Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong, siasatan hendaklah dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Dan ketiga, tabung haji diperkukuhkan supaya sejarah tidak berulang. Akta 535 akan dipinda supaya ahli politik aktif dilarang secara berkanun
Daripada menganggotai lembaga pengarah, pelaburan tabung haji dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, hibah dipaksikan, akaun diaudit dan setiap keputusan mengenai tabung haji diukur dengan satu neraca saja, iaitu kepentingan ummah. Kerajaan juga sedia mempertimbangkan cadangan Yang Berhormat Putrajaya dan Yang Berhormat Muar tentang apa yang dibintangkan tadi. Tabung haji bukan milik kerajaan dan mana-mana parti. Ini amanah umat Islam yang menyimpan sedikit demi sedikit dengan harapan untuk kebaitullah. Semoga Allah memberikan kekuatan menjaga amanah ini dengan jujur sehingga jutaan penyimpan akhirnya diberikan peluang untuk menyahut seruan labbaik Allahumma labbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum. Baik, dah habis. Sikit baik, saja saya nak minta. ucapkan terima kasih kepada Menteri Kewangan dan seterusnya saya menjemput Menteri Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama untuk memberikan penjelasan dalam masa 30 minit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya juga ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua yang telah pun membuat penggolongan dan membuat jawapan dari aspek kewangan, perakaunan dan audit. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan syukur Alhamdulillah atas peluang yang diberikan kepada kita untuk membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji. Perlu saya tegaskan di sini bahawa RCI adalah badan bebas yang ditubuhkan bagi membuat siasatan, bukan memberi pandangan dan syur yang berat sebelah kepada mana-mana pihak. Saya amat menghargai pelbagai pandangan yang diberikan, cadangan-cadangan baik yang membina dan soalan-soalan yang akan dijelaskan selepas ini. Inilah tanda sayang kita kepada tabung haji dan kita tidak mahu